Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah, malam yang indah. Hari ini hujan lebat, selebat-lebatnya. Lebih kurang tak tahulah berapa lama. Adalah dekat seminggu lebih kot tak hujan. Bila tak hujan, semua orang kenangkan hujan. Bila banjir, semua orang salahkan hujan. Kan? Bila dah banjir, semua orang akan salahkan JPS. Yang berada di atas jalan akan menyalahkan JKR. Bila nampak rumput panjang, sudah tentulah JKR ataupun PBT. Itu normal lah, normal. Normal kehidupan manusia. Kan? Saling salah menyalah. Itu biasa. It's normal. Okey. Apa kita nak sembang hari ni? Hari ni kita nak sembang berkenaan dengan tajuk ekonomi. Kan? Kenapa nak sembang tajuk ekonomi? Sebab bila diperhatikan, ramai orang lah, kan? Ramai penulis-penulis pendapat di Facebook banyak menceritakan tentang ekonomi. Akan tetapi ekonomi yang mereka suka dambakan adalah tidak menjurus kepada maksud ekonomi itu tersendiri. Yalah, bila kita cerita pasal ekonomi, kita akan cerita pasal harga barang naik, harga barang turun, minyak ada tak, beras tempatan tak ada, beras tempatan harga naik, nak raya telur naik, semua naik. Bila di satu-satu cuti peristiwa ataupun perayaan, akan selalulah kalau sebelum-sebelum ni untuk naiknya harga tu normal. Bagi saya normal. Tapi kalau diperhatikan pada tahun 2025, pada tahun ni yang saya perhatikan lah, selepas berlakunya kenaikan gaji pada penjawat awam di hujung tahun yang lepas, saya cuba perhatikan sama ada harga barang itu menaik ke ataupun dia sustain ataupun dia menurun. Apa yang memeranjatkan lah, bukanlah terperanjat, saya berharap dia akan jadi sedemikian lah. Apa yang menarik adalah sehingga dah 3 bulan selepas gaji naik, harga barang di pasaran masih lagi dalam kawalan dan tidak ada rungutan daripada pembeli sewaktu di hari raya puasa tempoh hari. Tak ada. Maksudnya tidak ada sebarang kenaikan harga barang walaupun selepas berlakunya penyasaran subsidi diesel. Ini yang berlaku pada tahun lepas. Kalau kita ingat, ramai orang marah waktu tu. Harga barang akan naik, harga itu akan naik. Dia kebanyakan orang dia akan melihat daripada satu sudut sahaja. Bila subsidi tarik, harga barang akan naik. Walhal sebenarnya bila ada formula yang lain, bila berlakunya penarikan subsidi, dia akan menyebabkan berlakunya harga apungan di pasaran. Bila berlaku harga apungan di pasaran, itulah yang akan mendatangkan keuntungan kepada rakyat semula yang rakyat pun tak sedar. Mungkin cerita berkenaan dengan ekonomi dan harga barang naik itu mungkinlah adalah satu momokkan yang cuba dipermainkan satu ketika dahulu dan sehingga pada hari ini ia masih lagi menjadi bualan dan juga menjadi satu kepercayaan kepada kita untuk kita yakin bahawasanya dia akan berlaku sedemikian. Akan tetapi kalau kita lihat daripada netizen yang ada, tak ramai yang akan bertanyakan soalan. Jaranglah kalau kita tak jumpa. Sebenarnya ekonomi ni dia berjalan macam mana? Tak pernah. Jarang.
Kan? Siapa yang jaga ekonomi? Kerajaan ke? Ke bank dekat pekan ke? Siapa? Yang jaga kawal harga pasaran ke? Pasaran saham ke? Ataupun terdapat kuasa-kuasa besar yang tertentu yang sedang memproduksi, yang sedang mengawali setiap elemen-elemen ekonomi yang berada di dalam sebuah negara yang kecil seperti kita, yang juga dilihat oleh Amerika terhadap Malaysia, yang Malaysia ini merupakan sebuah negara yang mempunyai pasaran perniagaan yang terbuka. Di atas sebab itu, maka negara-negara besar seperti China, negara-negara besar seperti Amerika mengambil kesempatan dengan mengimport dan dengan mengeksport barang-barangan, produk yang mereka tawarkan yang sepatutnya harus berada di negara mereka, namun dia berada di negara seperti Malaysia, adalah disebabkan yang pertamanya untuk mendapatkan kos penggajian buruh yang rendah. So di sebalik itu, bila berlaku sedemikian, itulah yang berlaku kegagalan terhadap sistem pendidikan dan juga pembelajaran sehingga ke universiti itulah. So, ekonomi Malaysia ditarif adalah hanya sebagai sebuah tapak pelaburan. Tapak di mana untuk orang melontarkan duit, mencampakkan duit dengan harap ia akan mendatangkan balik pulangan keuntungan selepas kita membuat pelaburan di Malaysia. Dan sesungguhnya juga boleh dikatakan kalau sebenarnya berlaku sedemikian, anggapan dan juga persepsi sedemikian daripada negara-negara besar, maka sebenarnya bumi Malaysia ini adalah bukan tempat untuk kita mencari satu kehidupan yang sejahtera dan juga aman damai. Bukanlah. Dalam keadaan kita stable, dalam keadaan kita tidak bertelagah, dalam keadaan kita